Okey, setuju tak kalau saya cakap kan, untuk anda yang tak jumpa jodoh lagi, okey, kalau dah jumpa jodoh tak apa. Jadi kita cerita tentang yang tak jumpa jodoh lagi. Setuju tak? Setuju tak kalau saya kata antara punca utama, kan, antara punca utama kenapa anda tak jumpa jodoh lagi atau tak nak cari jodoh all out lagi ke, uh, disebabkan oleh anda sebenarnya mencari dan menunggu kesempurnaan. Kalau tak kesempurnaan pun anda tunggu dan mencari sesuatu yang hampir sempurna. Cari masa nak kahwin yang hampir sempurna. Kan maksudnya, masa sekarang macam tak sesuai lah, macam sibuk lah, macam tak duit sangat lah. Lepas tu cari orang yang hampir sempurna. Aku nak cari lelaki yang handsome, yang ada provider mindset, yang serba-serbi yang sempurna, macam dalam filem orang bayangkan lelaki yang baik, yang handsome, yang sempurna tu, macam dalam telemovie mana-mana, cerita mana-mana kan, kita bayangkan benda sesuatu yang hampir sempurna. Betul tak? Betul tak? Kita cari lelaki yang baik, yang lemah lembut, apa-apalah, yang boleh jadi imam, boleh baca doa, yang boleh ni, boleh itu semua kan. So itu adalah antara faktor utama kenapa kita tak jumpa jodoh lagi. Setuju atau tak? Okay. Memang betul kita perlu memilih, tapi bila kita mengharapkan hampir sempurna tu, itu adalah isu dia. Isu dia. Sebabnya kesempurnaan takkan ada. Kan, takkan ada. Bila masa yang paling sesuai, duit paling banyak, orang paling sesuai, keluarga mertua paling sesuai, kita takkan jumpa benda tu. Bolehlah jumpa, tapi bila kita letak benchmark kita terlalu tinggi, terlampau tinggi, dan kita akan start lah. Kita akan start. Sebabnya kita pun tengoklah diri kita sendiri kan, sejauh mana kesempurnaan pada diri kita, dari segi, pelbagai segi lah kan, pelbagai segi kita duk tengok dan cari orang sangat area kesempurnaan tu kan. Dan untuk kesempurnaan ni kan, kita tak salah, saya galakkan juga untuk kita tinggikan benchmark kita kan, jangan rendahkan benchmark, cari yang ala-ala kan. Memang kita kena cari yang elok-elok kan, tapi jangan kita expect yang hampir dan terlalu sempurna. Takut kita kecewa lah kan. Sebabnya kita sendiri tak sempurna, dan juga bila orang baru berkahwin ni, ialah usia kita berapa tahun, berapa puluh tahun, banyak benda lagi yang kita tak lalui. Kita pun mungkin baru nak start career kita, start career path kita, baru nak belajar itu, baru belajar ini, nak stable ini, baru nak merasa ini, merasa itu. So proses tu kita banyak lagi benda yang kita kena belajar, yang kita perlu lalui. Okay? Dan juga bila cakap tentang kesempurnaan ni, setiap pasangan kan, perhubungan lelaki dan wanita, suami dan isteri ni adalah unik. Kan, adalah unik. Dia tak boleh kita nak samakan, orang ni bahagia, orang ni tak bahagia, orang ni tak, orang kita tak boleh kata okey, lelaki ni pandai masak sebab tu dia bahagia, lelaki ni tak pandai masak so dia tak okey, lelaki ni tak nak tolong jaga anak langsung so dia tak okey, lelaki ni macam gaji tak besar daripada perempuan, dia tak okey, lelaki ni tak fit, tak sadar kepada, dia macam tak okey. So tak, dia bukan macam tu. Dia setiap perhubungan tu unik kan. Dia terpulanglah kepada dua orang yang insan yang bercinta, dua insan yang bercinta, yang berjanji untuk sehidup semati tu, bagaimana dia telah bersetuju untuk melayari bahtera rumah tangga dia orang. Dia kebahagiaan tu bukan terletak pada orang lain, tetapi terletak antara mereka berdua ni lah kan. Ada orang kelebihan dia dekat sini, ada orang kekurangan dia dekat sini, so dia terimalah, dia terima semua kekurangan dan dia terima juga segala kelebihan yang ada. Mana yang kekurangan yang boleh perbaiki, mana yang rasa nak tambah baik, boleh tambah baik. So dia unik untuk setiap orang. So bila kita mengharapkan kesempurnaan, ia takkan datang. Yang duduk kata bahagia pasangan romantik semua ni, pasti ada kekurangan dia, yang pasti ada kelemahan pasangan dia, tetapi kita tak pandanglah benda tu. Sebab kita pandang benda yang
benda yang lebih besar, kita hargai setiap kelebihan yang dia ada, kasih sayang yang diberikan. So sikit-sikit kelemahan dia, kekurangan dia tu dah tak nampak dah lah. Kita maafkan lah, sebab kita pun banyak sangat kekurangan pada diri kita, kan? Okay, so setuju tak saya cakap benda tu? Sebab kita terlampau nak mencari kesempurnaan tu, kan? Tak apa, tak salah. Saya bukan suruh tolerate, cari ala-ala je, tak. Tapi jangan mengharap dan kita cuba nak cari sangat, kan, kesempurnaan tu. Dan yang mana kita mungkinlah, saya takkan jumpa. Cari masa yang sesuai nak kahwin, tak sibuk. Bila masa kita tak sibuk, kerja makin besar tanggungjawab, kan? Masa kita makin berkurang, komitmen kita makin bertambah, kan? Bila masa kita nak kurang sibuk bekerja, kan? Okay.